Oh, it's actually margarine. Oh, soft butter. Dia macam yang stick butter. Ah, soy milk. Strawberry soy milk. This one I tak pernah try. Tapi this one I pernah try. I nak beli satu tu Marina. I beli. This one is sweet. I really like it. Matcha. Soy matcha. Kita kena ambil basket kot. I pergi ambil. Jom ambil basket sekejap Donkey. Dia macam aesthetically pleasing sangat. Apa I rasa wish I duduk Sunway. So I beli grocery kat sini. So, baju ni macam sesuai hari ni topik kat Don. Japanese vibe. I already strawberry and matcha, soy milk. And we got this too. Unsweetened ke? Unsweetened. Apa ni? Ini je lah. Tofu pun comel. Comelnya tofu. Bestnya, ni ayah dia punya tempat masak tu. Oh, macam apa? Dia panggil apa? I nak cakap yakiniku pula. Yakiniku punya grill. I didn't know yang dia dah ada dekat Malaysia. Apa ni? Tokyo Banana. Oh, I tak pernah makan. Sedap weh. Nanti I akan beli. Sedapnya. Hokkaido miso. Donkey. Donkey. Lepas tu, Erin, we wish you were here because you love this. We'll have our hot pot night, okay? And we'll watch movies together. Prawn gyoza. Yang penting is halal, guys. Halal dan buatan Malaysia. Sebab my husband, sikit-sikit my husband. Orang baru kahwin, biasalah. Sulaiman suka Sulaiman suka Japanese food. So, macam nak masak dia. Benda-benda dia tak buat ni lah. Curry. Kari kat sini dia tak suka. Oh, dia tak suka. Sebab dia rasa macam muak. Oh, I suka. So, dia suka benda-benda. Ada yuzu salt. Macam mana? My God. Kita datang balik dengan my husband. So that kita boleh properly beli and boleh pau. Boleh properly beli and tengok apa dia nak. Sebab kena walk dia through apa yang kita nak masak untuk dia. I nak semua. I nak jadi kaya yang I boleh beli semua benda dalam Donki ni. Donki memang best, guys. Macam heaven. Comel. Oh, custard. Sedapnya. Sweet potato. Adalah suka sweet potato. I pantang nampak condensed milk. Anything condensed milk, I memang suka. I'm a huge fan of condensed milk. Masa Ni apa? kecil, Oh, mango. I akan makan condensed milk dengan toast. Oh, sedap. I kan ni durian, rupanya mango.